Semusim di ladang pahala membuka tabir kisah dari pelbagai sudut kehidupan insan yang berpeluang menyantuni warga kelainan upaya. Naskah ini menghimpunkan suara-suara hati warga UMPSA yang pernah bersua dengan realiti suka duka warga OKU dalam titian perjalanan hidup menuju syurga abadi. Lantas pada setiap bab adalah ladang pahala yang ditanam dan disiram dengan benih sabar, dibaja dengan pasrah, digembur dengan syukur dan dituai dengan redha. Hasilnya, haruman syurga tercium jauh ke dasar hati. Ada tangis yang ditahan, ada tawa yang disembunyikan. Semuanya menjadi saksi cinta yang tidak bersyarat. Sungguh, setiap manusia adalah jutawan syurga kerana kita semua memiliki ladang pahala yang tersendiri. Semoga secebis kisah semusim di ladang pahala ini membuka mata kita bahawa ladang pahala itu tanahnya terbuka juga kepada masyarakat yang sama-sama bercucuk tanam dengan kasih sayang. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah cermin jiwa. Buat yang sedang diuji, kamu tidak sendiri. Buat masyarakat, mari kita memahami. Buat semua insan, ladang pahala itu adalah milik kita semua. Alhamdulillah.